يهده الله فلا مضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آل سيدنا محمد محمد أما بعد. Okey, baik. Jadi pada kelas pada malam ini insya-Allah Ustaz kita akan masuk kepada Taranum yang baru. Oh, Itu Taranum Nawan. Nahawan. Okey, kita dah belajar Bayati yang minggu lepas, bulan yang lepas. Apa tema Bayati? Kelembutan. Kelembutan. Okey, kalau untuk Taranum Nahawan ni, apa tema? Ustaz tak sempat study lah. Sekejap. Dulu. Nahawan. Oh, dia tak lagi. Nahawan. Nahawan ni tak silap Ustaz. Kalau Hijaz ketegasan. Nahawan, Gembira dan sedih. gembira dan sedih. Nak kata ketenangan pun ya juga. Tapi tu JRK. Nahawan. Dia macam ketenangan lah. Ketenangan sikit. Mendayu. Nahawan. Mendayu. Mendayu bukan soba, Ustaz. Soba dia macam Rindu. dia lebih kepada konteks rindu. Mendayu juga. Sebenarnya semua Taranum mendayu. Tapi cuma mendayu tu dengan dia orang punya konteks sendiri. Contoh macam Bayati, konteks dia lembut. Mendayu dia lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Mendayu kat situ kan. Kalau dekat Nahawan pun mendayu juga. Kita tak boleh cakap mendayu sebab dia macam umum. Semua Taranum ada mendayu. So, jadi mungkin kita boleh kata Nahawan ni adalah ketenangan lah. Nanti Ustaz refer balik. Nanti kalau untuk kelas ke depan, ingatkan Ustaz Ustaz dulu ada kata nak ni, cari tema untuk Nahawan. Kalau Ustaz lupa. Okey, baik. InsyaAllah. Pada malam ini, Nahawan. Kita akan belajar iaitu dia punya ciri-ciri dia. Yang pertama sekali adalah Malam. yang ringan. Ringan je. Geraknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar Mishari Al-Fasi? Oh, ni awak lepas habis kelas kena tengok. Search kat YouTube. Mishari Al-Fasi. Tengok Jap. Ni Ustaz bagi contoh je. Nanti awak kena search sendiri. Mishari Al-Fasi. Tengok ni. Mishari Al-Fasi. Oi. 1, 2. Keluar benda lain lah. Mishari Al-Fasi. Midyari. Diari pula dah. Mishari Al-Fasi. Mishari. Ni. أولئك لهم أجرهم ni Mishari. عند Ni Mishari. ربهم Mishari Al-Fasi nama dia. إن Nanti awak boleh search. الله سريع. Awak tengok bacaan Al-Fatihah dia. Awak type surah Al-Fatihah Mishari Al-Fasi. Ni. Ni surah Baqarah. Kahfi. Nanti awak search. Okay? So, dia lebih kurang. Sebab Mishari ni banyak pakai irama Nahawan. Mishari. Kalau Bayati, tak. Kalau Sudais, Imam Sudais kenal? Imam Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudais. Sekejap Ustaz tulis dekat chat. Sudais. Tadi Mishari Al-Fasi. Nanti awak kena search kena ni. Lepas habis kelas awak kena cari. Mishari Al-Fasi. Oi. Mishari Al-Fasi. Dengan Sudais. Imam Sudais. Nanti kena search dua ni. Okey. Waalaikumsalam. Siapa cakap ni? Muhammad. Oh, ni yang sebelum ni. Okey. Okey, baik. Jadi kalau yang berbalik pada kita punya slide tadi. Oh, lomok. Mana tadi slide? Okey, berbalik pada slide kita tadi. Iaitu Nahawan ni gerak dia ringan. Nak bawa tu ringan je. Yang kedua, dia lemah lembut dan mengharukan. Dia macam nada lembut tu ada macam Bayati, tapi lebih mendayu sikit, mengharukan. Dia macam bagi sentuh sikit dekat kita punya hati ni bila dengar. Yang ketiga,
Mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat yang menunjukkan ayat memohon, bercerita. Ayat-ayat memohon, contohnya doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Lanakunanna minal khasirin. lanakunanna minal khasirin. Tu contoh-contoh tu doa kita boleh baca dengan taranum nahawat. Kemudian dia ada gembira dengan sedih. Dia punya nahawan ni. Kadang nak kata gembira tu ada part dia memang kita dengar tu macam part tu nada tu macam gembira. Ada part macam sedih. Nanti kita cuba try tengok explore. Okey, nahawan ni berasal daripada mana? Satu nama tempat bagi suatu daerah iaitu di Hamadan iaitu Parsi. Asalnya. Kemudian tak silap Ustaz dia dibawa ke Mesir, orang-orang Qori di Mesir dia orang buat inovasi dengan taranum tersebut, maka jadilah seperti yang bacaan kita pada hari ini. Asalnya nahawan ni daripada Parsi. Parsi ni dekat bahagian Iraq, Iran. Bahagian Iran. Kalau negara sekarang Iran panggil. Parsi. Kita boleh search kat Google. Okey? Okey, boleh ke boleh? Boleh. Boleh. Right. Okay, jom kita pergi kepada taranum tersebut, iaitu taranum nahawan. Ada tak slide kat sini? Okey, ada. Okey. Cuba try dengar dulu Ustaz baca. Dapatkan dia punya irama dulu. Okey, nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara Ustaz okey? Kalau okey buat tu ni. Reaction buat ni. Tanda good. Okey, right. Sekejap. Okey, suara Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dia macam tu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Turun. Penutup. Kemudian soalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawab. Ihdinas siratal mustaqim. Jawab. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cuma kat sini Ustaz waktu tu nahawan yang mula-mula sekali Ustaz buat slide, Ustaz buat belah atas. Lepas yang kalau slide selepas nahawan tu Ustaz buat bawah. So kalau awak tengok ni dia pelik sikit lah dekat atas. Biasa dekat bawah betul. Jadi jangan terkeliru lah. Sama je. Cuma Ustaz letak dia dekat atas. Nak betulkan pun template tu dah hilang lah. Tak tahu ke mana perginya. Okey, boleh. Jom kita cuba try. Ambil dulu. A'udzubillah dengan bismillah. Okay, try dulu. Ambil itu dulu. Try ambil ni dulu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayuh, cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. A'udzu billah. Layukan dia lagi. Minasyaitonir rajim. Ayuh, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir
الشيطان الرجيم. Okey, baik. Taus settle. Macam tu taus dia. Na 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 na. Macam tu. Dia punya irama tu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. بسم الله Allah tu dia macam naik sikit. Bismillah. بسم الله Irrahmanirrahim. الرحمن الرحيم. Bila awak baca tu, awak kena masukkan elemen sedih tu sikit. Dia macam ada elemen sedih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Okay, wait. Cuba try. 1, 2, go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik. Okay, Ustaz cuba try seorang-seorang. Kalau dekat Ustaz punya sini, yang paling bawah, Hendra. Cuba try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cantik dah. Cuma kat Allah tu jangan terlalu lama sangat dengan Ar-Rahman tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Ayuh. Okay, baik. Irfan, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Ayuh. Cantik. Hasif. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Ayuh. Cantik, Hasif. Okay, yang last, Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuh. Ahsantum. Okay, bagus bacaan antum. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dapat dah ta'awuz dengan Bismillah. Okay, kita ulang balik daripada ta'awuz. Lepas tu kita sambung dengan Bismillah. Ustaz akan baca ta'awuz dulu, sambung Bismillah. Lepas tu antum ikut sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, okay. Kita masuk kepada pembuka satu daripada bawah. Alhamdulillahi Rabbil turun. Lamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Na 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 na. Hujungnya mesti apa? Kat sini? Menaik. Mesti menaik. Bagus. Mesti menaik. Ke satu. Alhamdulillahi Rabbil Cuba. Yang apa saja? Lamin. Kalau awak burdah dia nampak cantik sikit. Boleh je nak buat biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Letak je. Turunkan suara je. Lamin. Tapi nak nampak cantik, biar buat macam dia tu. Satu, dua, tiga. Lamin.
Okey. Jom dah sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo cuba. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayo cantik cantik. Ahsan tu. Okey, dapat tu muka satu. Okey. Kita ulang balik. Tak apa, kita masuk sampai penutup, kita ulang balik daripada auzubillah. Okey, masuk kepada pembuka dua. Pembuka dua mesti apa hujung dia? Mendatar. Mesti mendatar. Ya, bagus. Okey, mendatar. Mana highlighter Ustaz? Oh, tak ada highlight. Kejap. Inikah? Okey. Mendatar. Ar-Rahmah. Slow-slow turun. Nirrahim. Nampak? Tak bawa. Dengar dulu. Ar-Rahmah. Nirrahim. Dia kena macam betul lah kata Hasif tadi kan, mendayu. Dia macam mendayu kat situ. Ada elemen mendayu. Mendayu lebih kepada sedih. Ar-Rahmah. Nirrahim. Rahim. Cuba yang tu. Rahim. 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 Okey, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, alright. Dapat dah muka dua. Kemudian penutup. Yang hujung dia masih apa? Nurun. Maliki yaumiddin. Itu kalau yang biasa. Kalau nak yang macam ada budak sikit. Maliki yaumiddin. Ada elemen naik, turun. Tapi yang Ustaz buat kat sini, dia buat turun je kan. Itu simple. Maliki yaumiddin. Ambil ending tu. Din. 1, 2. Mula. Din. Itu. Naikkan dulu. Naik. Ni. Lepas turun. In. Ni. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okay, alright. Sekejap. Ustaz punya ni dia ni. Okay. Mic dengar tak? Boleh? Okay, jadi kita dapat dah. Untuk penutup. Last sekali. One more time. Last sekali. Maliki yaumiddin. Cuba. Maliki yaumiddin. Hendra pun cantik. Yang tu. Din. Okay. Jadi kita try ulang daripada Auzubillah sampai Maliki yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Bukan macam tu. Ma tu naik. Dia macam tolak betul-betul. Energi sikit. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Allah. Ayuh. Okay, nampak? Okay, bagus. Macam tu. Alright. So, kita pergi pada soalan. Jadi, soalan, macam yang Ustaz kata, dia punya tabaqat suara ni akan jadi naik sikit. Apa tu tabaqat suara? Tingkatan suara. Ingat lagi tak? Apa tabaqat suara kita? Kita ada apa? Yang pertama. Allah. Tak detect pula. Pembuka suara. Pembuka satu. Apa yang pertama? Pembuka satu. Koror. Yang kedua, tabaqat suara. Ustaz tulis T. Tabaqat suara. TS. Tabaqat suara. Yang pertama koror. Yang kedua, nawa. Nawa. Yang Nawa. ketiga, jawab. Jawab. Yang keempat, jawabul. Jawab. Jawab. Koror ni, dia Jawab. suara yang bass. Suara dada. Suara yang bawah sekali. Nak makan mana? Hasif. Kau tak berhati dengan aku ke? Macam tu, contoh. Okay. Koror. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kalau mau jawab, kita akan mulakan dengan koror bawah. Tapi kalau murattal ni, kita terus ambil A'udzu billahi nawa. minasyaitonir Nawa. rajim. Cantik. Macam Muhammad baca tu, mujawad tu. Bayi hati punya. Okay, so nawa, dia atas sikit. Dia kat bahagian atas sikit daripada koror. Bismillahirrahmanirrahim. Tu nawa. Macam tingkatan suara atas sikit. Lepas tu jawab. Jawab ni dia dah sampai ke bahagian. Dah sampai tekak. Dia dah bahagian sini atas lah. Dia tak sampai hidung. Tu jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawab. Nampak? Dia atas lagi penawar. Kemudian jawab. Atas lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Tu jawab paling tinggi. Memang itulah orang kata part yang kita tarik jawab yang paling tinggi. Cuma kat sini kalau Ustaz tulis kat sini kan jawab kat sini kan. Dia tak nampak apa tinggi. Kat sini yang nampak tinggi. Jadi susunan tu itu sebab tabaqat suara. Kalau susunan kat sini sebab kita nak fokus kepada hujung tu nak turun. Lepas nak masuk penutup. Okey, boleh ke boleh? Boleh. Alright. Okay, jom kita sambung. Iyyaka na'budu. Cuba. Iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Budu tu dia macam tolak. Budu. Dia bukan tolak, dia laju sikit. Budu. Bukan B-O-D-O jangan cakap tu. B-U-D-U. Budu. Makan budu. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Ni tolak betul-betul ni. Wa buka mulut. Wa buka mulut tu maksudnya bukanlah macam tu. Dia suara kita ni kita buka. Macam mana tahu buka? Konsonan. Ifan, kalau A, E, I, O, U tu kita panggil apa?
Vokal. Oh, vokal so, sekejap. Ustaz tulis mana? Ustaz tulis dekat soalan lah. A, E, I, O, U. Macam mana nak tahu suara kita buka? Konsonan lagi. Vokal ni, bila kita sebut tu, kita buka mulut. A, A, E, O, I. E, I, O, U. Dia bagi nampak memang bentuk tu. Bukannya I, O, U. Dia tak. Dia A, E, I, O, U. Kau nak kat mana? Nampak? Kau nak makan dekat mana? Kalau Ustaz buat version yang lain, kau nak makan dekat mana? Dengar tak saya? Kau nak makan dekat mana? Tapi kalau Ustaz tukar, kau nak makan dekat mana? Dia macam lebih jelas sikit. Ke tak jelas? Kau nak Sebab tu kita kat vokal tu kita betulkan. Okey. Kembali kepada kita punya apa ni? Kembali kepada kita punya ni. Wa iya. Sama juga. Wa iya. Wa iya. Wa iya. Wa iya. Tekan tu dekat huruf ya. Bukan dekat huruf alif. Hamzah tu. Kanasta'in. Kanasta'in. Biasa yang Ustaz gunakan istilah apa kat sini? Gantung. Gantung ataupun tergantung. Tergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Jadi itulah soalan. Dia ready untuk naik tu. Okey, jawab. Ihdinas siratal mustaqim. Dengar tu. Tak apa, dengar tu. Ihdinas sirah tu dia ada. Sirah. Macam Bayati juga kan? Lebih kurang. Ihdinas sirah. Kalau Bayati siapa ingat lagi macam mana dia punya jawab? Maliki yaum. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Tu Bayati kan? Ihdinas sirah. Sama juga elemen tu. Cuma nak hawan kena bawa yang sedih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirah. Dia mendayu kepada kesedihan tu. Ihdinas sirah. Cuba. Ihdinas sirah. Dia lambat sikit. Kita naik dulu. Naik dulu sirah. Sirah. Baru buat. Yang belakang tu. Ihdinas sirah. Tal mustaqim. Tal mustaqim. Anak sedap sikit. Tal mustaqim. Dia tak apalah, itu advance sikit. Nanti try belajar. Taqim. Dia macam tiba-tiba hilang. Macam tu. Tapi sedap lah kan? Okay, one more time dah sekali. Dia akan jawab. Okay, fokus. Ready? Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. 1, 2, mula.
Ihdinas Muhammad dah masuk bayati balik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Siratal mustaqim. Irfan kenapa turun dekat dekat tol mustadi ni? Ihdinas sirat. Okey, yang ni jawab Ustaz kena tengok suara-suara punya. Okey, kita mula pada Hendra boleh? Ustaz. Boleh Hendra. Try baca jawab. Ihdinas. Hendra. Ihdina tu jangan bagi ada ha pedas. Dan kol-kola. Ihdinas sirat. Saya dengar kol-kola kat situ. Jangan he. He belakang tak mau. Ihdinas. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayuh. Okey, Irfan. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim Ustaz, salah. Tu dia jangan turun terus. Maksudnya tiba-tiba dah kat bawah sangat. Ihdinas siratal dia macam tangga kan, turun sikit. Tal mustaqim. Okey, cuba share. Ihdinas siratal mustaqim. Tekan sikit. Taqim. Sebab awak punya suara kan kita dekat jawab tadi. Kita dah dekat jawab. Tadi sampai jawab sebenarnya murotal ni. Dah jawab, jangan turun tiba-tiba korol. Okey? Ihdinas siratal. Walaupun dia turun kan. Tol tu kan memang turun. Tapi jangan turunkan suara tu mendadak. Maksudnya masih lagi dekat bahagian tobakot suara jawab tu. Okey, cuba sekali. Irfan. Ihdinas sirat. Tol mustaqim tak dengar. Siratal mustaqim. Okey. Dekat tol mustaqim tu mungkin Irfan masih tak dapat tangkap lagi dia punya air lagu tu kan, irama. Dia try. Practice yang tu. Tol mus. Okey. Boleh Irfan? Boleh. Try practice lagi. Boleh tu. Tak apa, ni first time lagi kan. Alright. Okay, bagus Irfan. Okay, ahsan. Asif. Asif, kita anda ke Asif? Ya, saya. Pakai selotip ke tu? Tak, ni saya tutup. Oh, ada macam ni. Ada macam sliding tu. Oh, canggih Pakai apa? Handphone ni laptop gaming? Tak, laptop biasa Ustaz. Laptop belajar. Oh, ada trik tu, ada trik. Kalau Ustaz Oh. punya Google tu, Ustaz ada Google, kalau Google, apa tu? Google Zoom. Bukan Google Zoom. Allah selamat. Google Meet. Google Meet Ustaz ada features yang boleh freeze. Ni video kan, Ustaz freeze. Ada button tu, Ustaz tekan tu, jadi freeze Ustaz punya video. So kalau Ustaz nak pergi minum ke apa, tapi jangan buat kalau Ustaz hang buat, hang cari pasal jangan cari pasal. Okey, baik. Teruskan Hasif. Tak ada free Arif. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, dekat sirah tu jangan terlalu cepat sangat. Panjangkan lagi.
Ihdinas sirat. Sirat. Jangan terlalu cepat sangat. اهدنا الصراط المستقيم Tal mustaqim. المستقيم Baru energi sikit. Okey. Ayuh, Ahsan. Bagus, Asif. Okey, Muhammad. اهدنا الصراط المستقيم. Okey. As-sirah tu. Macam dia kurang sikit. Ihdinas sirah. اهدنا الصراط. Dekat C tu Ustaz Fasan. Ihdinas sirah. Sirah. صراط Itu. صراط Okey, cuba full. اهدنا الصراط. Dia okey, cuma ihdinas si. Cuba lagi sekali. Dia macam اهدنا الصراط. ihdinas sirah. C tu dia turun. صراط Ihdinas sirah. Baru smooth. اهدنا الصراط. Jangan tekan C. C jangan tekan. اهدنا Ihdinas sirah. Sirah. اهدنا الصراط. Sikit lagi tu. Dah dapat tu. Sirah. صراط Yang tu. Sirah. صراط Yang tu pegang yang tu. Okey, lagi sekali. اهدنا الصراط المستقيم. Ayuh, Ahsan. Salah tu. Betul lah tu? Betul. Cuma dekat sirah. Sirah tadi tu dia ni. Awal tadi. Okey, tak apa. Nanti try practice lagi yang tu. Bagian tu. Okey, kemudian habis dah jawab. Lepas tu jawabul jawab. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dekat alladzi tu. Siratal ladzi. Tekan sikit itu. Cuba. Siratal ladzi. Ayuh, cuba. صراط الذي Ladzi. الذي Lemuk kan? Ladzi. La an'amta alaihim. أنعمت عليهم. Ta'alaihim. عليهم. Gerakan dekat sini. Biar lambatkan. Allah. Balik. Apa yang balik? Balik. Salah. Okey. Jadi kat alaihim ni. Dekat semua Ya Allah. Ustaz nak bulatkan ni. Dia jadi ni. Okey. Jangan salah lagi. Okey. Kat sini. Biasakan. Lambatkan sikit. Alaihim. Semua taranum. Dekat surah Al-Fatihah ni. Sebab dia nampak cantik sikit. Dia macam. Okey. Ulang balik. Boleh. Kejap. Ustaz tengah terangkan ni. Okey. Alaihim. Biar lambatkan sikit. Siratal ladzi. Cuba. صراط الذي La an'am ta'alaihim. عليهم Siratal ladzina an'amta alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم Ayuh. Susah sikit kat depan tu Ustaz. Yang mana belah alladzi tu Sirot al-lazi tu susah sikit lah. Siratal. Dia macam naik tangga je ni. Easy mode lah Hasif. Easy mode.
صراط Dia macam slow-slow naik ni. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Ni macam naik tangga. Okay, lagi sekali Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayo, cuba. صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم. Okay, baik. Jawab-jawab settle lah. Okay, cantik lah tu. Cuma praktiskan dengan alladhi. Itu saja. Dengan siratal ladzi. Bagi dia nampak naik tu slow-slow. Alright, okay. Seterusnya penutup. Ghairil maghdubi alaihim. Cuba. غير المغضوب عليهم. Okay, dekat ghairi ni, bagi dia macam Maliki yang bunyi. Ma ghairil. Dia tekan dia energy sikit. Ghairil. غير Ghairil غير maghdubi. مغضوب Du. ضو Du. ضو Du. Du. ضو Ghairil maghdubi. Bi'alaihim. Bi'alaihim. Him. Belakang dia macam dia macam huruf M Bi'alaihim. Okay, seterusnya waladhdallin macam biasa. Dia naik. Bagi sikit dalam 3 haruf. Lepas tu kita akan sambung. Turun. 1, 2, 3. Lin. Okay. Bi'alaihim. Dia macam dayu sikit. Waladdallin. Ayo cuba. Waladdallin. Okay, bagus. Nice. Very good. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. غير Allah. Allah pula. Amin. Ayuh. Very good, very good. Alhamdulillah. Okay, semua. 4 lulus. Okay. 100%. Bukan 100% lah. 90%. 10% lagi awak kena berlatih lagi. Kena praktis lagi. Ayuh. Tahniah. Okay, bagus lah tu. Dapat lah tu. Taranum Nahawan. Nahawan ni sebab mungkin kalau kita biasa dengan Misyari Al-Fasi baca, kita akan masuk. Tapi cuma Misyari Al-Fasi punya Al-Fatihah dia lain sikit. Contoh, Ustaz buat daripada Bismillah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Ma Maliki Yaumiddin. Oh, sorry. Itu kita punya. Sekejap. Cuba recap balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu contoh untuk Misyari punya. Cuma kalau kita punya sebab kalau ikut sini kita Maliki Yaumiddin kita dah tutup. Kita dah turun. Tapi kalau yang Misyari bawa dia turun dekat Iyyaka na'budu. Okey. Tapi jangan terkeliru lah. Tak apa. Untuk permulaan ni biasalah dia keliru sikit. Okey, alright. So itulah Tarannum Nahawan yang kita belajar tadi dah. Okey. Macam mana? Saya nak jawapan daripada seorang-seorang. Saya nak yang jawapan yang ringkas. Okey. Satu perkataan je. Apa perasaan dah belajar Tarannum Nahawan ni? Boleh? Contohlah. Perasaan saya suka. Perasaan saya sedih, Ustaz. Perasaan saya gembira. Contoh. Okey, boleh? Kita mulakan daripada Hasif. Hasif ada ke? Hello. Okey, tak ada. Kita teruskan Muhammad dulu. Seronok. Awak rasa seronok? Okey. Ada. Hasif, mana Hasif? Bagi tanda tu. Oh, tak. Cepat Hasif. Mana kamera awak? Oh, base macam emo. Masuk emo. Emo tu apa? Irfan, macam mana? Apa perasaan Irfan bila belajar Nahawan ni? Rasa macam lain sikit sebab Macam mana Irfan? saya pernah cuba rasa macam lain sedikit. Rasa lain? Lain macam mana tu? Hari tu saya pernah cuba tiru Nahawan di TikTok. Oh. Lagu dia macam lain Ah. sikit lah. Macam Nahawan ada siapa tu perbezaan. Irfan? Tak berapa dengar. Ya, Ustaz? Awak apa ni Irfan tengok Nahawan siapa yang baca tu? Qori siapa? Apa nama Ustaz? Dia dari Turki tu, Ustaz. Oh, dengar macam tu lah. Oh, lain daripada yang Ustaz ajar? Dia punya lenggok tu lah, Ustaz. Oh, lenggok. Tapi irama dia lebih kurang. Maksudnya macam Macam lebih kurang kan. Okay, dia tak semestinya Ustaz punya Nahwan. Maksudnya kadang kalau kita dengar kat luar macam lenggok dia lain daripada apa yang kita belajar. Dia still Nahwan. Cuma macam-macam. Tarannum ni kan dia luas. Dia macam-macam boleh kita variasikan dia. Macam-macam lenggok. Dia tambah sendiri kata Ustaz. Kadang daripada sebab kita berguru dengan kita dengar Qori tu baca, kita ikut. Kita tambah. Betul lah tu? Rasa macam lain. Okey, tak apa. Muhammad suka. Hasif tadi? Hasif? Suka. Cuk. Alright, Endra. Ya. Endra, macam mana? Apa perasaan? Satu perkataan je jawapan. Okey. Okey. Okey Alright. Okey, baik. Jadi itulah Tarannum Nahawan yang kita belajar sebentar tadi. Dia kalau Nahawan ni, dia sebab tak tahulah bagi Ustaz suka Nahawan. Dan dia mudah sebenarnya. Dia mudah macam Bayati juga. Bayati dan juga Jiharkah. Dia senang je Nahawan ni. Dia tak macam Ros dengan Soba. Nahawan sebab
Dan nahwan ni dia best bila kita baca waktu doa. Contoh, ada ayat daripada surah. Sekejap. Hendra pukul 9 kan nak ni kelas? Ya. Dekat 9:10 Ustaz. 9.10. Oh, lambat sikit. Okey, kalau kita tengok dekat juzuk 3, juzuk 4. Jadi doa dekat situ banyak sikit. Nak masuk ke surah An-Nisa. Nisa. Surah An-Nisa. Dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat ayat 191 ni. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Kat sini Ustaz buat konsep pembuka 1, pembuka 2 dengan penutup saja. Pembuka 1 Ustaz buat 191, mendata tu Ustaz buat 192, 193, 194 tu Ustaz buat menurun hujung dia. Kalau awak perasan. Dia sebab bila kita baca ayat panjang, tak semestinya kita kena ikut yang macam Al-Fatihah. Al-Fatihah kan satu ayat tu kan, pendek tu. So itulah pembuka 1 betul. Kemudian masuk pembuka ayat kedua, dia akan jadi pembuka 1 tadi. Jadi pembuka 2. Kalau macam ni kita boleh je jadikan dia 2 ayat tu. Contoh 192 dengan 193. Jadikan dia pembuka 2. Macam mana? Awak jadikan je yang hujung tu, Ansar ni, awak nampak ni, jadikan mendata. Ma'al abrar, jadikan mendata. Itu je. Maksud Ustaz, kalau yang tengah-tengah tu macam mana? Tembak je. Tembak je. Masa tembak tu maksudnya masuk je irama nahawan tu. Sebab dia muratan. Sebab muratan dia tak kompleks macam mujawad. Mujawad ni dia memang detail. Dia punya dekat setiap perkataan tu, wa yatafakkaruna fi khalqis, setiap huruf tu dia ada spesifik lenggok dia. Itu mujawad. Okey. Nanti kalau awak dah habis belajar muratan ni, pergi belajar. Ambil ilmu mujawad pula. Ustaz pun tengah sekarang belajar juga mujawad ni. Ayuh. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita habiskan kita punya kelas? InsyaAllah malam ni kita habiskan awal lah. Ya dah. Sikit. Ustaz. Nasif. Apa yang nak tanya tadi? Pasal ni ke? Kedudukan tombak suara bukan? Kan. Ustaz. Puasa hari Selasa kan? Oi. Jap. Puasa hari Khamis. Yes. Saya nak puasa. Khamis. Hari Khamis lah. Puasa. Nanti Ustaz tengok. Habis puasa saya kurus. Oi. Awak betul-betul nak ni apa ni? Azam sebulan tu nak ni. Tengok awak buka puasa tu makan. Oh, tu je. Tak cukup nafas nanti. Tengok Tak, nak azam nak kurus tu bagus lah. Cuma
Kamu kena try hard lah. Boleh je. Hasib. Awak makan. Kalau Hasib nak kurus, makan je macam apa-apa makan. Tak serius. Awak makan je. Cuma, Hasib kena tambah bersenam. Buat aktiviti waktu petang. Yang berpeluh. Ustaz, Apa dia, Muhammad? kelas waktu puasa nanti macam mana Ustaz? Nak pergi solat tarawih. Okey. Bagus, Ustaz Muhammad. Okey, nanti tarawih. Tarawih pula. Nanti kelas kita, waktu bulan puasa, Ustaz akan buat minggu ketiga tu, video, rakaman. Surah An-Naba. Jadi awak boleh tengok bila-bila masa. Awak free pagi ke, petang ke, malam ke. Sambil-sambil baring nak tidur tu boleh tengok. Okey? Tengok Ustaz punya teori surah An-Naba. Kemudian nanti minggu keempat, Ustaz akan minta untuk antum hantar audio. Hantar apa? Audio. Okey, sebagai homework. Jadi maksudnya kita tak ada kelas face to face lah waktu tarawih nanti. Waktu bulan Ramadan. Sorry. Jadi awak boleh fokus untuk solat tarawih awak. Ustaz tak nak kacau lah. Kalau ikut Ustaz nak buat kelas pagi Sabtu, tapi macam tak apalah, Ustaz ambil yang inisiatif tu lah. Sebab Ustaz pun, antum tahu kan Ustaz tak ada dekat Malaysia. Kat mana? Oh, Ustaz ada dalam hati awak. Cia. Adalah korang. Ustaz pergi Jepun. Konnichiwa. Yo, hajimashite. Ustaz. Arigato. Betul. Ustaz pergi Jepun. Ustaz. Ustaz nampak Doraemon dengan Nobita tak? Awak tu je. Kalau Jepun je Nobita Doraemon. Diorang pun tak pandang benda tu. Adalah anime tu. Diorang kan banyak anime. Habis Ustaz nampak Shinchan ke? Nampak Shinchan. Ustaz tak minat Shinchan. Ustaz minat Naruto. 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 Ustaz cakap kat Kakashi.